minta maaf balik. Minta maaf balik. Dan kalau orang tu nak maafkan, selamatlah kita. Kalau orang tu kata, 7 keturunan aku tak maafkan, habislah tuan-tuan. Jadi sebelum kita cakap sesuatu tu kan, kita fikirlah panjang-panjang. Cakap sesuatu yang menyakitkan hati orang lah. Cakap sesuatu yang baik, tak apa. Kalau cakap sesuatu yang menyakitkan hati orang tu, sebelum tuan-tuan klik tu, tuan-tuan fikirlah panjang-panjang tuan-tuan. Saya dalam hidup saya ni tuan-tuan, adalah beberapa kali, adalah kita menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku cakap macam tu. Ya Allah, menyesalnya aku cakap macam tu. Sakit hati orang tu mendengar. Saya rasa tuan-tuan pun mesti ada something yang tuan-tuan kesalkan kan. Tuan-tuan mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. So mudah-mudahan tuan-tuan buatlah pahala banyak-banyak. Mudah-mudahan tak adalah sampai kita kena bayar kat orang banyak-banyak esok. Orang yang paling rugi tuan-tuan antara orang yang paling rugi lah orang yang banyak ngumpat orang. Pernah dalam satu hadis, satu orang perempuan tu malam solat, siang puasa